Hello guys, saya Putra di sini dan welcome back to my channel. Sorry ya kalau aku dah lama dah tak post sebab banyak kerja lah aku kena buat. Banyak lah dia dah update. Dan mereka dah baru update 3 power type dan aku baru dapat reboot. Dan jangan lupa aku ada Omega Vergenus Armor. Ni dah lama dah aku dapat. Aku memang nak review tapi masalahnya ada hair. Tapi first thing first aku kena volume sikit benda ni. Ya betul lah aku dah. Oh jangan. Okay, aku dah volume sikit sebab takut masa aku post ni kamu tak dengar. Aku kena redeem semua. Redeem semua. Oh, sekarang ada event. Kamu boleh masuk. Yang sekarang ni aku nak dah cuba dapatkan Mebius Infinity punya cutscene atau kredit dia. Aku tak tahu nak pakai apa. Dan kamu boleh dapatkan free character. So sekarang ni aku dapat 80 lah. Aku boleh cakap. Kamu boleh dapatkan apa-apa kecuali Ultra Dewa yang macam kena bayar tu. Itu boleh. Kau boleh dapatkan. Aku lupa dah siapa start siapa. Kau boleh dapat siapa? Epic pun boleh. Dan kamu boleh pilih Chinese Zero atau Trigger Truth. So yang keluar tu Trigger Truth. Aku ada 2. Ya memang aku tak nak ambil dia. Memang kena bayar. Dan ada 60 anniversary Ultraman. Selamat hari anniversary Dan ya ni power type. Rasa ada Melba. Mungkin dah habis event dia. Ya, aku mendapat Melba juga. Dan kat sini kamu boleh pilih kat macam ni lah. Kamu macam ni. Tapi kena ada kat merah ni lah. Kalau kamu nak. Aku nak cuba dapatkan ARC tapi aku tak cukup level untuk main level untuk dapatkan kad merah tu. Boleh dapat masa aku tak cukup level. So mari kita tunjuk preview semua skill Omega, 3 power type dan reboot. Ya sampai situ je. So banyak lah aku tak post ni. Maaf ya kalau aku tak banyak post sangat ni. Oh ya, aku lupa aku dapat map baru. Ni tak salah kan dia lawan ni Genesis. Okay, so mari kita mulakan step basic attack dulu. Ya, betul. Masa kali ke-4 ke-5 tau, dia akan buat red armor. Ya, kali ke-5 tu dia akan buat red armor. Tapi kalau tengok skill tu ada 4 kan. Api, air, hurricane dengan ground. Kalau ikut skill kau guna apa, dia akan tukar. So kalau kita ambil air, dia akan ke depan. Yang api tadi dia hempap tadi. So hurricane pula, kalau hurricane dia baling macam guna energy slash. So ground pula. Kalau ground dia buat ni apa aku nak cakap. Dalam aku tak ni buat je. So mari kita buat skill pula. Okay, so kalau api dia akan buat tu. Dan ada red armor. Dan kalau tu macam ada projectile macam tu lah. Macam benda boleh balik-balik. Hurricane ni guna api, dia akan patah balik. Cuba aku tukar karakter. Kita ambil arc. Mana arc? Okay, kita akan ambil arc. Okay, so contoh macam arc. Dia tembak dan kita guna ni.
Dia bagi balik dekat Ark. So cool. Dan macam aku kata, dia kali ke-6 dia akan ni kan. Kalau guna semua kuasa yang 3 atau 3 ni, dia akan lain. Air dia boleh tekan 2 kali, satu counter, satu dia ni tembak terus. So kalau Hurricane, dia Hurricane ni agak useless lah sikit untuk aku. Dia tak macam Match. Kalau Match, dia kena perisai dan boleh Hurricane tu tak kena lagi. Tapi ini kalau tak kena apa, kalau dia sampai elok, walaupun dah kena tapi dia kena elok, dia tetap ni, dia tak akan ambil damage. Lain daripada Match. Kalau Match, kalau dah elok pun dia tetap kena. So agak useless sikit untuk aku. Ya, ground ni pun sama je useless sikit. Okay, so mari kita start daripada api dulu. Aku dah cakap tadi kan, kalau kali ke-6 dia ada efek api dekat kepala tu. So kuasa dia akan berubah sikit, macam Hurricane ke api. Ground dia akan ni lah, lain sikit pula. Ambil ni, ground dia akan jadi magma. So kita ke start kat air pula. Kalau air, okay, jadi memang aku suka. Sebab kalau air campur tanah, dia akan jadi beku. Kalau kamu ada skill 2 tu memang turun sakit gila. Beku campur dengan skill 2, sakit gila. So Hurricane block. Okay, kalau Hurricane, yang ni dia sama je. So tak ada apa beza dia. Okay, ground block. Hurricane. Ya, see what I mean? Dia tak akan bagi apa damage tu. Okay, itu je. So kita start daripada skill cap pertama. Aku suka skill cap pertama. Walaupun mereka dah ke belakang ke apa, balik ni dia memang kena damage. Dia tak boleh block apa. Walaupun nak boleh dia ni boleh ambil damage. So skill cap kedua ni memang bagus sikit kalau Komuriki guna. So skill cap 2, so skill cap 2 ni dia landing tu baru dia ada red armor. Mula-mula dia tak ada red armor, tapi landing baru ada. So contoh kalau mereka jalan block kan, dan guna ni secepat mungkin lah, kalau nanti guna hijau aku cakap. Okay, so mari kita startkan ulti pertama dia. So ulti pertama dia adalah, aku lupa apa panggil, tapi dia akan hempap situ. Dia akan hempapkan. Tapi kalau jauh dia akan teleport ke depan dia, ke depan enemy. Ya, aku suka macam tu. Tak salah aku ada Dark Mephisto, dia jauh dia akan serang, dia akan kena hadap, dia tak ada teleport. So mari kita guna ulti kedua. Ulti 2, Velgenis Halberd Quadro. So mari kita gunakan cutscene Omega Velgenis. Dia ambil tu time Omega kali pertama dapat Velgenis sama. Oh, ada special. Common nampak Rekiness, tapi kalau untuk macam pilih karakter untuk lawan, tak ada. Dia memang untuk supportive je.
Rekiness dia ada special sikit. Kalau kamu ada Velgenes armor dan beli Rekiness punya supportive memang aku cakap suka lah. Sebab dia guna telekinis dan tak bagi orang tu escape macam yang ni. Mereka tak bagi guna ni. Telekinis dan dia tak bagi ni lah. So harap sikit. Tapi dia tak ni lah. Dia tak tu. Tapi macam aku cakap, kalau kamu ada Velgenes armor, ada special macam ulti. So guna supportive dan basic attack. Supportive, special attack. Tapi aku rasa tak boleh. Cuba. Oh boleh. Oh tapi dia tetap ni not bad. Okay. Itu adalah function Rekiness. Tapi kalau tak ada tu, tak ada siapa pun, macam Omega dia lain. Dia tetap sama, tak bagi mereka keluar atau apa ini. Memang tak bagi. Tapi posisinya akan lain. Tak macam Velgenes. Macam bila ada Omega Velgenes, dia ke belakang, dia ambil damage. Tapi kalau tak ada siapa, dia stop kat situ. So macam Zagon lah kalau ada. So next, power tag. 3 power tag aku mana? Nanti aku tunjuk tribute Ultraman Malaysia. So 3 dia punya combo macam tu. Oh, dan 3 power tag memang susah sikit kalau aku ni. Sebab aku suka depan. Sebab dia ada red armor. Kalau jalan depan, dia red armor. Tapi bila start tumbuk, dia stop. So bahaya sikit aku cakap. So basic attack dia akan buat tu. Tapi ada 3. First thing first, heavy dulu. Sebab heavy sekejap. Posisi mana-mana. Kalau ikut posisi lah. Kalau ikut posisi, ya, dia akan tukar-tukar tempat. Okay. So macam mana nak buat bagi bar bawah tu penuh? Koma perlu tumbuk dan naik atas. Dia akan tukar-tukar. Kiri, kanan, atas, bawah, dia akan tukar. Yang atas tadi tu dia Ompeng bagi ke bawah. Dan ke bawah dia macam baling. Pusing baling. Dan bila penuh, salah aku. Bila penuh, tangan dia macam berapi. So macam mana nak guna tu? Skill 2. Dan dia akan tunjuk dia punya niat special tu. Dia lagi banyak damage daripada kosong saja. Guna skill 1 dan extra dia dapat juga. Kita kan balai. Okay, so skill 2 jauh dia tendang sekali ya. Tapi kalau dekat 2 kali ya sepatutnya. Sekali lagi. Macam mana ya? Ke kena dinding? Aku rasa kena dinding. Mungkin lah. Aku tak tahu. Ya, mungkin kena dinding kot. Okay, so skill kat pertama. Ini dalam glitter 3 pun ada juga macam tu. Aku dah cari mana ni dapat ni. Rupanya dalam 20 power type. So skill kedua.
Ni ultra dive ni aku lupa dah. Ya, flying tak ada red armor, tapi bila landing baru ada. Damage agak sakit gila. Dia macam gaya Supreme bila skill kedua. Salty. Tertium Beam Torrent. Tapi ni kosong punya, bukan tembak macam tu. Oh. Alah tu baik skill apa tu? Baik dapat gini kasih dia. Alah suah. So skill 2. So, skill ultimate 2 tu dia guna Zeppelin Kosei versi power type. Sepatutnya asalnya ni. Asalnya daripada multi type. So, mari kita start reboot pula. Dan assist je. Assist power type. Mana tigaan ni dia. Reboot aku cakap, aku suka reboot. So skill dia. Dalam basic dia boleh spam. Tapi kena cepat-cepat lah sebab dia memang jatuh ground tu memang low gila. Okay, so skill pertama. Skill pertama dia guna strong net. Ni boleh tekan 3 kali je. Dan bila dah 3 kali dia guna cotton silat. Dia counter lah tu. Okay, counter. Okay, so kalau jalan belakang dia akan betul. Tapi sekali je. Boleh recharge tapi aku tak tahu macam mana. Ya, cuba aku. Mungkin sebab ni. Okay, aku nampak. So bawah tu adalah charge dia. So skill cap pertama memang paling useless aku cakap. Skill cap 2 boleh tahan sikit. Sama je useless sikit. Tapi dia tak adalah bagi damage sangat. Kalau tumbuh. Tapi kalau special. Ya, kalau oh, what? Oh, mungkin sebab aku ni kan. Mungkin useless juga So, kalau tekan lama dia dapatkan rod apa dah. So basic item tukar. Tapi aku suka basic punya ni lah. Basic tanpa rod basic item. Itu memang aku suka sebab boleh combo. Daripada ni memang tak boleh combo. So skill pertama pun juga 3 kali. Okay, so skill 2 ini kalau guna kuasa atau coursing pun dia akan block. Dia tak akan ambil damage. Macam mana Dia tak akan ambil damage. Ambil masa itu kosong gila. So mari kita cuba coursing. Okay, dia guna coursing. Dah aku guna tu. Tak defense sangat. Ada tapi kalau macam macam Blazer punya ni, kemana tu memang tak bagi damage. Okay, ada skill extra untuk skill 2 lah.
Dia, bila kalau aku menang stop tu. Sebab ni boleh, ya. Boleh tekan tu bila-bila masa. Red armor juga ni. Ya, red armor. Ke sebab, ya. Ya, oh tak ada red armor. Okay, sorry. So, salam. Tekan lama-lama, dia akan balik dia punya tu. Dan ulti pun dah ketukar. Ulti pertama je lah. Ulti 2 dia tak akan tukar. Repek. So ulti pertama dia remote cutter. Ini pun dia boleh block lah untuk kuasa tu rodnya. Ya, belum nak tunjuk belakang ni pula. Dia bersama tapi aku tak tahu macam mana nak activate nya. Ya, aku tak tahu macam mana. Ada cara dia tapi aku lupa, aku tak tahu macam mana. Dan ulti pertama untuk ada rod dia guna crossing. So mari kita ulti kedua. Ulti kedua dia guna Galaxian Blaster. Dan untuk 3 power time nya supporter agak useless. Dia lambat gila. Reboot punya supporter tak payah cakap sebab memang sama je. Skill cap pertama 2 sama je. Aku rasa aku tunjuk semua kan. Yes, aku rasa aku sudah tunjuk semua. So, mari kita cuba rank. Satu time je lah. Sebab aku rasa dah lama dah kan. Cuba aku tengok videonya. Mari kita tunjuk. Omega. Okay, so kita akan cuba power type. Counter atau counter lah. Okay, Omega dengan 5 King supporter. Omega, sekejap. Aku cakap 3 Omega ke? Aku rasa aku cakap 3 Omega. 3 5 King. Omega, Reikines. Art 3 gear. So, mari kita mulakan rank. Apa dah pula? Okay. Aku tak boleh. Dia punya animasi untuk intro memang agak pelik cakap. Man. Yeah. Oh, lag sikit. Weh, alamak kenapa lag ni? No, kenapa lag ni? No, nak cool game. Why? Okay, aku tolong jangan ulti sudah. Okay, jangan dibagi ulti sudah sebab bila bar dia penuh, ada ulti memang mati aku cakap. Ni satu. Oh my god, apa sebab ni? Okay, tak apa. Tapi aku bayar tekan ni. Dan dash win torrent. Why? Okay, so yang ni kalau dia dah bar dia penuh dan ada aura-aura ni memang sakit ulti pertama dia tu. Agak maut aku cakap. Tapi dia tak boleh guna skill pertama dan aku rasa dia tak boleh guna ni rasanya. Tak tahu lah. Okay, Omega.
Ha, beku kau. Aku lupa nak tunjuk ni. Tapi ni sakit bila guna baling dia punya tu. Memang sakit aku cakap. Ah. Ah. Beku kau. Sakit gila lah bila dah beku untuk ni lah. Untuk rasa skill 2 bila kena counter tu. Sakit gila kalau kena balingan ni. AFK. Oh no. Okay, aku kena hati-hati sikit. Aku kena hati-hati. Ya Allah. Sebab tadi aku guna. Ha, beku lagi. Ambil. Okay, aku rasa dia boleh guna. Allah, aku terbalik. Ya, aku terbalik benda tu. What was I doing? Apa yang aku buat ni? Ah. Ah, sikit lagi ya. Beku. Ambil. Ni lagi. Ha, ulti. Kak Sing. Shopping mana datang pula ni? 幸せでいてほしい。もちろん後世。だから俺は俺のできることをやる。Dia leave dan kenapa aku tak dapat? What do you mean game? What do you mean game? Game, what do you mean aku tak dapat? Game, why? Okay, itu je lah videonya kali ni. Kalau kamu nak video ni lagi, sila like, subscribe dan tekan butang bell supaya kamu tak akan miss video ni. See you next time. Bye.